Siapa yang tak pernah tengok Omani Luban? Inilah rupa dia. Yang ini original luban dari negara Oman tau, Great Royal Hojari. Macam mana cara kita nak buat air rendaman Omani Luban? Senang je. Ni saya tunjuk. Mula-mula sediakan 1 gelas atau cawan. Tuangkan air kosong ke dalam gelas. Untuk 1 gelas air, saya gunakan 1 sudu Omani Luban. Oh ya, sebelum saya terlupa, kalau ada luban yang saiz kecil macam dalam video ni, masukkan ke dalam gelas. Luban saiz kecil ni lebih sesuai untuk kita buat air rendaman luban sebab mudah nak disukat dan tak perlu lagi nak dipecahkan. Lepas masukkan luban ke dalam air, kacau sekejap. Tak kacau pun boleh sebab nanti kita akan biarkan luban ni terendam semalaman atau sekurang-kurangnya 4 jam. Bila dah cukup masa, kacau sekejap dan tapis dulu sebelum minum. Kalau ada gelas yang ada penapis sekali macam dalam video ni, lagi senang. Kalau nak rasa lebih sedap, boleh tambahkan sedikit madu Yaman. Madu Yaman dalam video ni jenis stick.